Aku nak tanya korang satu soalan lah. Kan? Nak tanya korang satu soalan. Adakah korang bersedia untuk menerima seorang Perdana Menteri dari kalangan wanita, perempuan, maksud aku? Adakah korang bersedia? Apa pandangan korang tentang benda itu? Pada aku, cerita dia, Malaysia ni cerita dia punya stigma dia untuk jadi seorang Perdana Menteri daripada wanita tu kuat tinggi jugalah. Susah. Sebab apa? Nanti kena berurusan dengan Sultan Agong sebagainya. Kita ada proses lain kalau dia macam negara-negara lain yang dia punya Perdana Menteri tu dia adalah yang paling atas sekali cerita dia. Kat Malaysia tak. Susah juga cerita dia. Prosedur dia. Jadi kalau pada pandangan aku lah untuk mendapat seorang Perdana Menteri dari seorang kalangan wanita tu agak mustahil jugalah. Bukan kata tak boleh, tak layak, tak. Masalahnya prosedur dia, proses dan sebagainya tu. Itu yang aku rasa kita patut fikirkanlah. Katalah Anwar kantoi tapi ialah step dia adalah Timbalan Perdana Menteri kan. Timbalan Perdana Menteri adalah Zahid Hamidi dengan Allahu Akbar. Soal lagi tu, aku lupa nama dia time ni. Tapi kalaulah successor pada Anwar Ibrahim adalah Nur Izzah, dan Nur Izzah nanti boleh jadi Perdana Menteri, menjadi Timbalan Perdana Menteri, macam mana agaknya? Aku pun tak tahu nak cakap lah. Tak boleh nak fikir benda ni. Kan? Aku rasa kita patut berfikir tentang benda ni lah. Kita patut bersedia untuk memikir benda-benda ni. Adakah wajar di Malaysia ni jawatan Perdana Menteri itu perempuan atau tidak? So kita fikir-fikirlah ya. Assalamualaikum.